Okey, Assalamualaikum dan hai semua. Dah sedia untuk kita travel ke masa lampau? Hari ini kita nak buat ulang kaji pantas untuk bab 3, Zaman Prasejarah. Kita akan tengok macam mana manusia berubah dari duduk dalam goa sampailah boleh bina kota. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan sekejap. Tak ada telefon, tak ada internet, tak ada TikTok. Boleh hidup tak? Macam itulah kehidupan masa zaman prasejarah. Tapi jangan salah faham ya, mereka bukan setakat cuba nak hidup je, tapi mereka ni sebenarnya sangat kreatif dan inovatif. Jom kita tengok macam mana. Okey, bahagian pertama. Apa sebenarnya zaman prasejarah ni? Jom kita fahamkan konsep asas dia dulu. Senang je nak faham. Pra tu maksudnya sebelum. Sejarah tu kan selalunya benda yang bertulis. Jadi zaman prasejarah ni maksudnya zaman sebelum manusia pandai menulis. Itu kata kuncinya. Sebab tu juga ia dipanggil zaman Nirleka. Ingat ya, Nir tu maksudnya tiada dan Leka tu tulisan. Jadi, kalau tak ada tulisan, macam mana kita tahu cerita pasal dorang? Di sinilah pakar arkeologi jadi macam detektif cari bukti yang ditinggalkan. Jadi apa bahan bukti yang detektif arkeologi ni jumpa? Ada 3 benda penting. Pertama, artifak. Ini apa-apa saja yang dicipta oleh manusia. Contoh paling senang, kapak batu, tembikar, okey? Kedua, ekofak. Yang ini pula tinggalan dari alam semula jadi, macam tulang haiwan atau sisa makanan. Dari sini kita tahu apa yang diorang makan. Dan yang ketiga, ideofak. Ini yang paling best, sebab ia berkaitan dengan kepercayaan atau idea. Contohnya, cara dorang kebumikan mayat atau barang-barang yang diletak dalam kubur. Semua ni bagi kita petunjuk tentang cara hidup dorang. Okey, jom kita masuk bahagian kedua. Kehidupan di zaman batu. Ini adalah langkah pertama manusia dalam membina tamadun. Bersedia ya? Penting untuk kita ingat, zaman batu ni bukan satu zaman je. Dia terbahagi kepada 3 peringkat. Mula-mula, kita ada zaman Paleolitik. Ini yang paling lama, zaman batu lama. Kemudian kita ada zaman Mezolitik, zaman batu pertengahan. Dekat kawasan kita di Asia Tenggara, ia dipanggil zaman Hoa Bin Hian. Dan akhir sekali, yang paling penting, zaman Neolitik, zaman batu baru. Kenapa penting? Sebab masa inilah manusia mula bercucuk tanam. Satu perubahan yang wow, sangat besar. Okey, tengok gambar ni. Pada zaman awal dulu, Paleolitik dan Mesolitik, manusia hidup secara nomad. Maksudnya, dorang berpindah randah. Jadi, kat mana dorang nak berteduh? Jawapannya, dalam gua. Gua ni macam hotel 5 bintang untuk dorang lah. Selamat dari hujan, selamat dari binatang buas. Kiranya, inilah rumah pertama manusia. Jadual perbandingan ni sangat penting ya. Cuba kita tengok beza antara Paleolitik dengan Neolitik. Tempat tinggal, dari gua, dorang dah pandai bina rumah dan duduk tetap. Peralatan, dari batu kasar jadi makin halus dan licin. Paling penting, kegiatan ekonomi. Dari sekadar memburu dan kumpul hasil hutan, dorang dah mula tanam sendiri dan ternak binatang. Perubahan ni, dari nomad ke petani, inilah titik tolak kepada pembinaan tamadun yang kita nampak hari ni. Sangat-sangat penting. Kalau kita cakap pasal teknologi zaman batu, memang tak lari dari inovasi alatan dorang. Dorang ni sentiasa upgrade tau. Daripada guna batu besar dan kasar je, dorang belajar buat alatan yang lebih kecil, lebih tajam, lebih halus yang kita panggil microlith. Micro tu kan maksudnya kecil. Alatan-alatan kecil ni lah yang dorang guna untuk buat mata panah, pisau, jadi lebih efisien. Ini bukti jelas yang dorang ni makin bijak dan kreatif. Okey, kita dah habis dengan zaman batu. Sekarang bersedia untuk satu lonjakan teknologi yang besar. Jom masuk bahagian ketiga, revolusi zaman logam. Ini betul-betul game changer. Jadi, apa yang hebat sangat pasal zaman logam ni? Manusia dah jumpa satu teknologi baru, melebur logam. Bayangkan, diorang dah pandai panaskan logam sampai cair, lepas tu bentuk jadi macam-macam alat. Cuba bandingkan kapak batu dengan kapak besi. Mana lagi kuat? Mana lagi tajam? Tentulah kapak besi kan? Ini bukan setakat upgrade sikit-sikit, ini satu revolusi. Proses dia nampak mudah tapi sebenarnya genius. Macam mana dorang buat? Pertama, peleburan. Dorang cairkan logam tu. Mula-mula tembaga, lepas tu gangsa dan akhirnya besi. Kedua, dorang sediakan acuan. Acuan ni macam bekas untuk bentuk logam tu. Nak buat pedang, guna acuan pedang. Nak buat gelang, guna acuan gelang. Ketiga, tuang je logam cair tu dalam acuan, tunggu sejuk dan siap. Dapatlah senjata, perhiasan dan macam-macam lagi. Dan bila dah ada teknologi logam, kesannya sangat-sangat besar. Tengok perbezaan ni. Daripada bergantung pada batu, sekarang dorang guna logam. Pertempatan pula jadi makin besar dan teratur. Ekonomi pun berubah. Dulu semua orang buat semua benda. Sekarang dah ada pengkhususan kerja. Ada yang jadi tukang besi, ada yang jadi petani. Bila jadi macam ni, muncullah sistem barter, tukar-tukar barang. Akhirnya, masyarakat pun jadi lebih kompleks. Dah ada ketua, dah ada kelas sosial. Nampak tak? Semuanya berpunca daripada satu benda, penemuan teknologi logam.
Baiklah, kita dah cover zaman batu dan zaman logam. Tapi soalan pentingnya, kenapa kita kena belajar semua ni? Apa kaitan dengan kita hari ini? Jom kita tengok warisan zaman prasejarah dalam bahagian terakhir ni. Sebenarnya, banyak benda yang kita buat hari ini berakar umbi dari zaman prasejarah tau. Contohnya, pertanian. Dulu dorang tanam untuk makan sendiri, sekarang kita ada ladang komersial gergasi. Peternakan pun sama. Dulu ternak sikit-sikit, sekarang jadi industri daging dan tenusu. Malah, sistem barter dorang tu, itulah asas kepada sistem ekonomi moden kita yang guna duit. Dan jangan lupa, sistem kepercayaan dorang yang awal tu menjadi titik permulaan kepada agama dan falsafah yang lebih kompleks. Jadi, warisan dorang ada di mana-mana. Dan bukan tu je, tengok ni. Fikirkan pasal bangunan-bangunan hebat macam Stonehenge. Manusia prasejarah bina semua tu dengan teknologi yang sangat asas. Hebat kan? Semangat dan kemahiran kejuruteraan dorang untuk bina sesuatu yang mega dan tahan lama. Semangat itulah yang menginspirasikan arkitek dan jurutera hari ini untuk bina bangunan ikonik macam KLCC. Jadi boleh kata DNA inovasi tu dah ada sejak dulu lagi. Jadi, apa pengajaran utama di bab ni? Inovasi. Manusia prasejarah tak pernah berhenti berfikir dan mencipta cara untuk hidup dengan lebih baik. Dan inilah yang membawa kita kepada soalan terakhir untuk awak semua fikirkan. Kalau inovasi dorang membentuk dunia kita hari ini, agaknya inovasi zaman kita sekarang macam AI, internet, telefon pintar, apa agaknya kesannya kepada dunia masa depan? Apa warisan yang akan kita tinggalkan? Cuba fikirkan. Sampai jumpa lagi dalam bab seterusnya.